Kalau kita kacut boleh. Dia itu kata tu. Bila kita buat AI tu, itu yang kita kacut sebenarnya tu. Tapi kita kacut dengan bakor yang betul. Bakor yang betul lah. Kalau kau ambil KK, jaras kan. Kau masukkan AI Wagyu. Mati anak tu kan, dystokia. Kebanyakan dia dystokia, dia akan bila nak beranak tu dah tak boleh. Anak besar. Tak sesuai dengan bakor tak. So apa kita buat, kita kena pilih orang kata apa bakor yang betul lah. Macam kami kita guna Angus, kita guna Charolais, kita guna Brahman yang pure breed kan. Kita gunakan yang bakor yang premium betul-betul ni supaya tak ada isu untuk dia nak beranak nantilah. So the right bakor is penting untuk kita tentukan Ketahanan anak dia tu. Ketahanan ibu untuk melahirkan anak tu. Maknanya the right bakor tu penting lah untuk pemilihan untuk nak jadikan lembu kalau kat Malaysia ni Wagyu lah. So pasal Wagyu kan, Wagyu tu ditentukan marbling dia means lemak antara daging. So kalau orang cakap lemak tu banyak lemak, so lembu tu sihat ke? So berbalik pada soalan Syuk tadi, soalan yang bagus. Yo betul. Kalau untuk lembu tempatan ni, kalau boleh kita avoid lah. Kita elakkan makan lemak ni. Sebab apa lemak ni kalau dari segi kesihatan tu tinggilah kita punya kolesterol nanti. Kan? Jodoh kita nanti kan. Tapi apa kelebihan lembu premium? Sebab apa dia premium? Sebab kelebihan Wagyu ni ataupun Wagyu ni dikonsider sebagai premium sebab lemak yang antara daging yang sebut tu dia adalah lemak monounsaturated fat. Which is lemak tu lemak positif, lemak yang bagus, lemak yang baik. Kau makanlah banyak mana pun selagi kau tak muak kau boleh makan lemak tu. Lemak tu lemak yang sihat. So kau boleh konsum sebanyak mana yang mungkin. Tetapi janganlah kau makan ataupun kau konsum terlebih untuk lemak-lemak yang lembu-lembu biasa ni lah.